Okey, saya akan explain berkenaan dengan sign flag. Dalam banyak-banyak flag, flag ini yang paling senang sekali. Paling easy untuk kita belajar. Okey, so dekat sini kalau kita tengok, korang kena tahu bit 1, 2, 4, 8, 16 dengan 32 bit saja. Bit 64 dengan 128 kita tak cover dalam silibus kita. Okey, so yang kita kena akan tengoklah dekat bit yang ini Okey, sekejap saya highlightkan dulu. Okey, lepas itu kita akan cari dekat bit yang tersebut lah. Alright, so next kita tengok dekat sini. Okey, saya ada bagi contoh walaupun saya kata bit 1, 2, 4, 8, 16, 32, tetapi contoh dalam buku ni saya bagi 4 bit, 8 bit dan 16 bit sahaja. So jom kita tengok dekat 4 bit punya contoh. Ni 4 bit punya contoh kan. So macam mana kita nak cari sign flag dia? Senang. Kalau 4 bit binary, kita tengok bit yang keempat lah. Kalau bit dia dekat bit yang keempat tu adalah 1, sign flag dia adalah 1. Senang. Semudah itu saja. Okey, ini adalah contoh 8 bit. Kalau 8 bit, tengok bit yang ke-8. 1 kan? So, jawapan dia 1 lah. Okey, senang. Okey, sama juga, ini adalah contoh 16 bit. Okey, kalau 16 bit, tengok bit yang ke-16. Yang ini sebab dia ada carry flag, dia ada extra. So, dia ada 17 bit. Jangan tengok yang bit yang ke-17. Kita tengok bit yang ke-16. Sebab ini adalah pertambahan 16 bit tambah 16 bit. Sign flag, tengok dekat 16 bit. Okey, so kalau kat situ kosong, sini kosong lah. Okey, dekat situ kosong lah. Okey, senang je. Tengok dekat situ. Tolak pun sama. Tolak dia tak ada perbezaan. Sama juga. Kalau tolak, ni adalah penolakan 4 bit. Tengok bit keempat. Kalau 1, 1. Okey, kalau 1, 1 jawapan dia. Dekat sini adalah contoh untuk 8 bit. Okey, 8 bit tengok bit ke-8. Kalau kosong, kosong lah. Okey, ini adalah contoh bit yang ke-16. Kalau dekat bit 16 dia adalah 1, maka 1 lah jawapan dia. Senang, semudah itu saja untuk sign flag. Okey, so semoga semua orang faham dengan penerangan ini. Sekian, terima kasih.